cantiknya. Pandai dia pilih warna. Papa cerita, Mama tulis, Pepe lukis. Pipi yang lukis ni. Game over, Zora. Selamat tinggal, anak papa. Kau pun tinggal satu nyawa dekat-dekat. Jangan kan? Kenapa dia tak terfikir macam ni? Aku tak terfikir ni. Ini kan? Tak apa dah. Ni siapa lah ini? Stop kena je. Salam bagi aku masa lagi kuasa. Jangan pressure aku. Tak ada moral. Atau macam mana buat? Boleh lah tu. Ajar. Asal ada. Pada. Untuk dia, untuk dia, untuk dia, untuk dia, untuk dia, untuk dia. Lama je untuk dia ni. Berapa kali siap. Untuk dia. Okey, masuk. Aku tahu lelaki perempuan je. Dia ada anak orang kaya. Dia ke Singapura. Tak apa dah. Yang penting isi tempat kosong. Ke Facebook. Macam tak kosong. KL. KL. Tu je aku tu. Kali KL. Cepatlah belum masuk ni. Apa yang patut, yang patut berinya segala yang aku mampu. Ni pasti private. Apa saja. Yo. Makcik tu tengah duk layan TikTok macam dia. Masuk. Belum. Untuk dia. Okey, masuk. Kau punya gaya walaupun tak kaya. Oh ya, kaya tu betul lah. Tak kaya tu betul Lupa lah. aku pandang sahaja. Oh, yeah. Mungkin kau lihat ku banyak berbelanja, tapi sebenarnya ku biasa-biasa saja. Bertemu di muka buku ku jatuh hati padamu. Bukan tak nak mengaku tapi hati rasa malu. Senyum mengawan. Kau buat hatiku. Weh, dia tanya anak siapa ni? Anak siapa? Hang kena-kena. Lelaki itu Apa anak nak? Kedai cik depan kedai kucing.